Berapa orang baru menjawab satu soalan? Berapa orang baru? Satu bagi satu. Oh, Siapa ni? oh ni. Ya, Ami. Soalan pertama. Soalan dia. Marisol dan Tommy ada berapa orang anak dan jantina apa? Dia ada 3 children, which is 2 daughter, 1 son. Okay. Ni nak test betul tak betul hati waktu tengok movie. Okay. Second question. Second, kepada siapa auto berikan kereta sebelum dia meninggal? Malcolm. Marisol. Marisol. Okey, terima kasih Puan. Sila duduk. Ibu Ratu Markat dan Sekian Puan juga. Soalan daripada Puan Fadila Mahyudi. Siapa yang Puan Fadila angkat tangan? Oh, okey. Soalan pertama daripada Puan Fadila. Soalan pertama, apakah pendapat anda tentang personality Otto? Question. Introvert. Otto ni dia seorang yang baik hati, tapi dia mengalami depression selepas kematian isterinya. Tapi depression tu dia dapat overcome dengan kehadiran jiran dia yang baru, yang baik-baik lelaki semuanya. Okey. Tapi yang pertama dia baik hati lah. Dia kita nampak dia selalu tolong jiran dia minta tolong, jiran dia minta tolong, dia tolong. Walaupun dia ingin sikit, tapi dia selalu tolong. Dia tolong lah. Dia baik hati lah. Yang kedua, mengapa Marisol, soalan yang kedua, mengapa Marisol terlalu ingin ambil tahu tentang Otto? Dia ingin tahu sebab dia seorang yang mengambil berat terhadap jiran-jirannya. Dia juga baik hati lah dan bersifat mengambil berat terhadap jiran-jirannya. Dia nak tahu apa yang terjadi, apa yang boleh dia bantu. Macam dia nak tawarkan pertolongan, tolong rumah-rumah. Itulah soalan jiran yang baik hati. Okey, terima kasih. Berikan tepukan untuk sebelah hati sudah 200 mata. Saya Mish, kumpulan DJ. Okey. Jadi soalan yang saya dapat dari Nurul Ilya Natasha. Siapa tu Puan Nurul Ilya Natasha? Oh, ini. Jiran dia. Okey, soalan pertama, tindakan Marisol yang memberi kesan yang besar dalam hidup Otto. Bagi saya, tindakan yang paling besar sekali yang waktu dia nak minta pinjam telefon. Kemudian Marisol dia macam dia awal-awal dia macam tak nak bagi, dia macam nak bagi pelajaran sikit lah kepada Otto, mana kenalah consider orang lain juga, which is rasanya at that point Otto pun tak ada kesedaran tu, sebab dia sedar yang Anita ada masalah Parkinson, tapi dia consider terus Otto dengan Sonia, jadi dia tak bagi tahu kat Otto. So dia pun dah rasa dah macam actually dia perlu tengok orang lain punya point of view jugalah. So and Marisol berjaya lah bagi Otto untuk open up. So dia cerita dia nak bunuh suicide semua kan. Okay. So saya rasa itulah yang paling berkesan. Okay. Satu bawa dalam filem ni yang paling menyentuh hati awak, kira tanya yang mana rasa paling nak menangis lah ya. Soalan banyak sebenarnya menyentuh hati. Yang waktu dia letak kucing dia jatuh tu, ingat dia mati. Yang tu memang menyentuh hati lah. Tapi yang tu macam tak ada pelajaran sangat. Yang paling saya rasa menyentuh hati dan macam ada pelajaran bila dia berbaik balik dengan Ruben lah. Yang tu bagi saya macam, yelah, diorang macam best friend. Kemudian dia sebab Otto ni, itulah daripada tadi kita discuss macam semua macam rasa Otto dia start stres ataupun depressed daripada kematian isteri. Tapi sebenarnya perangai dia sendiri yang very rigid. Even before kematian pun dia dah macam stres lah. Contoh yang macam kelakar sikit, dia tengok Ruben ni beli kereta Ford, dia rasa macam, oh kenapa tak beli Chevrolet. So dia stres benda tu, which is very rigid lah.
And then jiran sampai ke bayu wine ke apa? yang tu yang diberi Toyota apa terus tak jadilah nak bagi minum semua kan. And then macam jiran-jiran dia tak buang sampah secara betul. Itu pun rasanya sebelum macam Sonia pun dia dah stress tak bab-bab tu semua kan. Jadi bila dia realise yang actually Ruben ni baik dia dengan dia semua, dan tu macam menyentuh hati saya lah. Macam daripada best friend dia gaduh dan boleh reconcile. Sangat baik dengan teman kawan kita. Very good. Okey, semua boleh nampak. Perkenalkan nama dulu. Hai, nama saya Sheila. Saya dapat soalan daripada Muhammad Johan. Siapakah Encik Muhammad Johari? Besar kan? Nampak? Encik Muhammad Johari? Yes, saya. Soalan dia, adakah anda pernah kehilangan orang yang sangat bermakna dalam hidup anda seperti mana yang dilalui Okto? Saya pernah kehilangan 2 orang, ayah saya dan nenek saya, tapi saya tak macam Okto lah, terlalu depression. Saya okey je. Soalan kedua, adakah anda pernah mengalami depression ataupun sedang mengalami depression seperti yang dilalui oleh Okto? Saya tak pernah mengalami depression. Tak ada lagi kat dalam pasal tu, saya tak boleh jawab soalan. Okey. Terima kasih, Puan. Okey, silakan duduk. Okey, beri persen dari 600 markah untuk kumpulan tinggi. Kakak. Daripada Champion Unite. So take home message daripada A Man Called Otto daripada movie ni, yang saya nampak lah, kehilangan seseorang yang kita sayang tu adalah sebahagian daripada kehidupan. Jadi kita kena mengharunginya. Okey, dia memang kita akan melalui fasa-fasa tu. Fasa pertama kena menerima kenyataan yang orang tersayang tak ada. Fasa kedua, dia tak boleh menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Dan fasa ketiga, dia kena move on lah dengan kehidupan diri dia. So mungkin untuk Otto, saya rasa perkara yang paling sukar bagi dia adalah bila kehilangan isteri dia. Sebab waktu dia gagal physical assessment dia masih okey. Waktu yang sebelum ni dia nampak macam tak okey, tapi sebab isteri yang orang yang paling dia sayang masih ada kat situ. So bila isteri dia dah tak ada, dan itulah dunia dia dah tak tahu nak pergi ke mana. So saya rasa itulah mesej utama yang saya nampak lah daripada movie ni. Dia ada banyak-banyak mesej lain, tapi mesej utama ialah kehilangan orang yang kita sayang ni memang sebahagian daripada kehidupan. We have to move on. 3. Teruskan kehidupan. Encik just asking out of curiosity. Encik pernah baca tentang teori Kabel-Rus ke? Okay, saya tanya. So, I don't know, coincidentally apa yang disebut tu, it's part of teori Kabel-Rus, 5 fasa yang seseorang akan lalui bila menghadapi kematian atau kehilangan orang disayang. So it's part of the bigger thing. It's like part of the Apa? Kabel-Rus story. KUBLER. So thank you so much for the take-home message. Really appreciate it. Okay, berikan tuntutan nombor sekali lagi untuk orang yang harap kita bersama-sama dapat tiba daripada kongsian. Terima kasih. Alright. Okay, untuk bagi mata lagi kan? Ini seorang bonus kan? Okay, saya berikan mata 9,300 untuk kumpulan champion. Okay, baiklah. Okay, boleh kita move to the next one? Okay, anda boleh gunakan kertas yang sama.